Jadi kita sudah jadi sebahagian daripada negara-negara sekutu tentera Amerika. Kita juga tanda tangan satu MOU antara Malaysia dengan Amerika berkaitan dengan kita punya pertahanan, di mana kita tak pernah ada perjanjian yang official sedemikian dengan Amerika. Ini ditandatangani pada 30 hari bulan Oktober, 4 hari selepas Noah dengan Trump tanda tangani tu. Apa pandangan Tun? Pertamanya, kerajaan tidak memberitahu kepada negara bahawa mereka sudah masuk dalam satu perjanjian ketenteraan. Itu kita ikat diri kita dengan Amerika dan dasar-dasar Amerika. Dan perjanjian itu amat ketat. Perjanjian tentera bukan seperti perjanjian yang lain. Kerana dalam tentera, apabila kita sudah ikat diri kita, kita terpaksa akur ikut apa arahan tentera. Seperti mana di masa orang Eropah lawan dengan Jerman. Seorang bekas orang Jerman dijadikan Commander-in-Chief, Eisenhower. Dia berkuasa ke atas semua tentera. Amerika, British, French, apa semua. Dan kalau diberi arahan, kita tak boleh nak kata, oh, kita tak boleh nak buat macam itu. Perjanjian ini Tun, ini salah satu kesinambungan kepada perjanjian AD ni Tun. Dia lepas AD, dia kontrol kita punya ekonomi. Now dia kontrol kita punya security. Mulanya kita punya perjanjian AD ini adalah berkenaan dengan ekonomi, berkenaan dengan politik, termasuk politik antarabangsa. Tetapi perjanjian yang dibuat 4 hari selepas perjanjian, kita sudah jadi sebahagian daripada negara yang mengikat diri dengan dasar-dasar militeri mereka. Jadi kalau mereka nak simpan senjata di Malaysia, katalah dia nak simpan dia punya kapal selam ke apa ke, itu dah perjanjian itu memberi hak kepada mereka menjadikan Malaysia sebagai pusat tentera mereka. Base dia ya. Saya tak tahulah sama ada mereka akan buat ataupun tak buat. Tapi yang saya nampak ialah dalam perjanjian ini, kalau Amerika berpendapat bahawa kapal-kapal perang mereka mesti ada dalam Selat Melaka, untuk polis itu kita tak boleh nak bantal. Dulu kita bantah. Kita kata Straits of Malacca itu adalah hak kita dengan Indonesia dan kita berhak, Indonesia berhak. Tapi negara lain tak ada hak. Kita tolak. Tapi dengan perjanjian ini nampak kita dah terima, kita tak boleh bantah. Jadi kita sudah jadi sebahagian daripada negara-negara bersekutu tentera dengan Amerika.